point Tukang cari duit baru, lepas tu berkata cek salah pula. Ya. 8 orang kolektor. Orang kolektor mempamerkan hasil simpanan mereka. Bukan setakat mempamer, tapi akan ada berlaku transaksi berniaga pembelian mata wang yang mana dikumpulkan wang daripada Taman Sebelum Merdeka hingga datang hari ini. Dia akan pamer je, dia akan susun dalam berbagai cara supaya orang dapat dididik tentang sejarah mata wang, dan juga dalam masa yang sama ianya dapat mengajar tentang sejarah bagaimana wang ini digunakan pada satu masa dulu. Dan tadi kita tengok wangnya kebanyakan wang sebenar yang telah digrade ikut piawaian antarabangsa. Termasuklah note baru, punya baru kita tahu note baru ni tak ada pun kebanyakan yang dah ada sempurna. Tak ada punya selipi di dalam satu stack yang kita buka di bank untuk hari raya tu, hanya 1-2 keping saja yang betul sempurna simetri sebenarnya. Jadi ini saya mengajaklah kepada semua untuk hadir ke Makam Corporate sehingga yang hadir bukan setakat untuk kita nak cari hobi baru, tak, tapi kita cari ilmu baru bagaimana mata wang ini diniagakan dalam keadaan hobi, dalam keadaan perkongsian yang sebegini.